Kaulah ibuku, cinta kasihku, cinta kasihku takkan pernah berhenti. Hello and welcome to another episode of Motif Trending, di mana di setiap episod kita akan interview individu-individu yang viral di social media. And lately ni, kalau korang scroll TikTok, mesti ramai pernah nampak seorang budak ni, nama dia Yusof. Dia comel, dia peta bercakap. Kadang-kadang jawapan dia pun macam orang dewasa dah. Dan hari ni kita bawakan kepada anda, adik Yusof dan ibunya, Ida. Yusof cakap hi kat kamera tu. Cakap hi kat kamera. Lambai kat kamera tu. Hi. Yes. Yang Mami sayang sangat dekat Yusof. Mami bangga ada anak macam Yusof. Anak yang selalu pandai berdikari, yang pandai bawa diri, penyejuk hati Mami, kekuatan Mami. Hello Yusof. Hi. Hi. Yusof tahun ni umur berapa? Berapa? 4 tahun. 5 ke 4? 4 tahun. Okey. Yusof tahu tak sekarang Yusof tengah popular. Orang semua ramai kat luar sana ada tengok video Yusof dekat TikTok tahu. Tahu tak ramai kenal Yusof sekarang? Tahu. Tahu. Oh, dia tahu. Dia ada perubahan tak kat sekolah macam since video tu viral and then like kawan dia ada balik, mungkin dia cakap kat ibu dah, oh kawan banyak kali ni dah. Biasanya tak adalah sebab umur dia memang dia orang pun tak faham apa yang berlaku. Cuma beza dia dekat parents yang datang ambil anak. Parents lain yang ambil anak lain akan cakap dengan teacher, mana Yusof yang viral tu. So teacher akan bawa dia duduk depan pintu. Inilah Yusof tu. Dia pun macam pelik lah, kenapa semua orang nak tengok dia. Macam pelik. Itu je lah perubahan yang dia cerita, cakap ada orang nak tengok adik. Macam tu. Okay. Tapi dia tak faham lagi kan. Right. Okay. Right. So how does this start? Macam mana sebenarnya semua ni berlaku untuk Yusof? Yeah. Is it from that video itself? Okay, sebenarnya kalau ikutkan sebelum ni memang Yusof dah banyak video yang kita buatkan sebagai kenangan lah dekat social media. Okay. Cuma yang FYP yang viral sekarang ni bermulanya dengan teacher dekat sekolah tu minta ibu-ibu buat satu task lah sebab diorang ada satu program untuk anak-anak di mana sambutan Hari Ibu. Okay. Sambutan Hari Ibu dekat sekolah, dan teacher kata kalau ada ibu yang nak contribute dalam program tu, so boleh buat video. Okay. So selalunya kalau kita tengok video di sempena Hari Ibu ni, biasanya anak-anak yang bagi ucapan. Betul? Anak-anak yang bagi ucapan dekat ibu. Tapi teacher yang bagusnya, teacher Ali ni dia buat reverse. Macam maksudnya tak ada salahnya kalau ibu-ibu pula yang bagi ucapan dekat anak. So bila kita rakam, mula-mula macam segan jugalah nak rakam sendiri kan. Malu kan kita nak rakam sendiri. Tapi bila kita fikirkan, kalau kita tak buat, nanti anak kita tertunggu-tunggu mana video mami saya. Betul tak? So macam bila ibu-ibu lain buat video, so nanti kalau kita tak buat, mesti anak kita tertunggu-tunggu. Yusof pula dia akan mana mami saya. So saya decide untuk buat video tu, send dekat teacher, dan teacher program tu pula teacher paparkan, semua anak-anak murid duduk dan teacher paparkan lah. Dan tengok reaksi dia. Macam tu. Right. Sebab bila saya tengok video dia dekat social media tu, is very comel. Dia nampak macam dia faham apa yang tengah disampaikan oleh Ida. Betul. Dia nampak macam faham. Saya tak expect lah benda tu akan berlaku macam tu. Saya rasa dia akan tengok, oh macam tu mami saya. Tapi saya tak expect dia punya emotional dia sampai macam tu sekali. Right. Sebab kita tak sangka lah, dia baru 4 tahun kan. Yusof baru 4 tahun. Dia punya emosi tu kuat. Maknanya dia faham lah apa yang berlaku, apa yang kita cakap. Kadang-kadang kita tak sangka anak umur macam ni dia boleh faham. It's true. Yusof, ingat lagi tak dekat sekolah ada tengok video ibu dekat TV tu? Ibu bagi ucapan, lepas tu Yusof nangis. Ingat tak? Pernah tak? Ingat kan? Okay, jom kita nak tengok video tu tak? Kita tengok video tu kat Tadika tu. Tengok video sama-sama. Video mami. Okay, jom kita tengok video mami kat sana. So, Mami dekat sini.
Mesti Yusuf tengah tengok video Mami kan? Mami nak bagi tahu yang Mami sayang sangat dekat Yusuf. Mami bangga ada anak macam Yusuf. Anak yang selalu pandai berdikari. Okay. Dia lain keropok. Masa you tengah tengok video Mami dekat TV tu, kat sekolah, kat Tadika. Okey. Nervous kan? Malu tak? Okey. Tanya Uncle akan tanya. Dia jawab Masa apa? dekat Tadika, you tengok video tu, Yusuf faham apa Mami tengah cakap. Kenapa Yusuf sedih tengok video Mami tu? Kenapa Yusuf sedih? Kenapa Yusuf sedih? Sebab Sebab? nak mami. Sebab nak Mami. You rindu kat Mami. Sebab tu you nangis. Mami malu. Dia tengah ni lah. Dia tengah sibuk dengan makan. Kalau dia tak boleh ada keropok kat tangan. Kalau makan memang distracted Dia lah. dia tak bercakap. Okey. Faham? Boleh bagi keropok dekat Baba? Boleh? Bagi kat kakak lah. Boleh. Bagi kat kakak boleh. Nanti kita sambung. Sebab dia fokus makan je. Yeah. It's okay. It's okay. Back to the topic that we talked about, like Yusuf 4 tahun, dia kecil-kecil lah pun lebih kurang faham ibu tak ada dengan dia masa di sekolah. You know, because you're working also. Betul. You banyak korbankan masa and everything untuk kerja juga. It's interesting. How do you feel about that sebagai seorang ibu? Sebab saya rasa benda ni sangat, dia di sebaliknya bagi you inspirasi juga untuk terus jadi ibu Betul. yang bagus juga sebab dia respon kan. How do you feel about this? Sebenarnya itu bagi saya itu satu amanah yang berat jugalah. Saya rasa semua ibu-ibu yang bekerja mostly lah akan rasa macam tu. Dia berat nak tinggal anak dengan nak pergi kerja, jalankan amanah dia pergi kerja. So bagi saya pandang macam ni pula. Kalau anak tu boleh kuat, why not kita sebagai ibu lebih kuat daripada dia? So itu yang lebih menguatkan untuk kita pergi kerja, tinggalkan dia. Tapi dalam masa yang sama kita kena explain lah. Dalam hati siapa yang tahu kan? Right, betul. Tapi kita tak boleh tunjuk selalu. Kalau kita selalu tunjuk sangat kesedihan kita, anak pun dia tak kuat nak pergi sekolah, Betul. tak kuat nak jalankan rutin harian tu. Dia akan Betul lah. ikut you punya Betul, emosi. dia ikut emosi sedih tu, kita pun terikut emosi sedih dan Betul. tak boleh jugalah. So Betul, dua-dua kena kuat sebenarnya. Betul. Tengok dia buat muka nakal dah sekarang. Tengok apa tu? Tengok lampu. Dah besar nanti nak jadi kru untuk buat lampu kat set lampu. Ya Allah, tolonglah ada baby. Jadi abang. Tolonglah ada baby awak nak jadi abang. Ya Allah. Okey, Yusuf. Okey. Yusuf tahu ibu kerja apa? Tahu? Ibu kerja apa? Nurse. Kerja Oh. oh. Berapa hari selalunya kalau ibu kerja, Yusuf buat apa kat rumah? Lepak-lepak dengan baba. Lepak-lepak dengan baba. Oh. Biasanya kalau lepak dengan baba, buat apa? Main. Main Dalam rumah. Main dalam rumah. main game? Ya, main lintak komputer. Oh. Apa game yang Yusuf paling suka? Game baba saya yang orang-orang. Game orang-orang. Is this the one you're telling me about the game? GTA. It's a different game. Okay. GTA. Apa you suka buat dekat GTA? Dalam game tu, you buat apa? Lari-lari? Main. Tapi kena tangkap dengan polis. Alamak. Selalu ke kena tangkap dengan polis? Lawan orang. Oh. Ada orang jahat. I see. Okay. Lepas tu saya kena tangkap sebab saya orang jahat. Yusuf jadi jahat? Kenapa Yusuf jadi jahat? Ya, sebab saya lawan orang jahat. Sebab saya tahu tu orang baik. Dia baik, Yusuf jahat. Dalam game tu lah, dalam game. Okay. Ingat dia orang jahat tapi
You orang baik. Confused lah. Okey, ingatkan. Sebab tu kena tangkap dengan polis. Sebab salah orang. Okey, dalam rumah Yusof suka paling manja dengan siapa? Dia paling rapat dengan siapa? Mami? Apa you paling suka pasal Mami? Sebab saya Mami. Apa satu benda yang Mami bagi tahu you yang Yusof ingat? Apa yang Mami pesan? Pasal ibu. Pasal ibu. Mami selalu pesan kan? Bagi pesan kat Yusof kan? Ya. Apa yang Yusof paling ingat? Pesanan. Dengan Mami. Mami selalu cakap apa dengan Yusof? Jangan pergi jauh-jauh. Jangan pergi jauh-jauh. Mami hati-hati tak naik motor. Okey, adik pun sama tau. Jaga diri tau. Ya. Dengan cakap teacher kat sekolah. Jangan nakal-nakal. Okey. Lagi? Nanti kena tangkap dengan orang solid. Nanti kena tangkap dengan orang colik. Takut kena colik lah. Lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Okey. Sebab saya selalu kerja nurse. Saya selalu duduk tak salah. Kenapa Kalau salah? ada kawan, Mami pergi kerja, sebab tak dapat duit. Bapa pun tak dapat duit. Sebab Mami pergi kerja nak dapat duit. Papa pergi kerja pun nak dapat duit. I see. Untuk jaga Yusof kan? Untuk membesarkan Yusof. Baik adik. Kita pergi sekolah elok-elok tau. Jaga diri. Belajar rajin-rajin. Dengar cakap teacher. Okay, I love you. Muah. Adik ni cuba adik batuk sikit. Macam tu. Bunyi suara dia. Okey. Suara dia. Okey. So cakap Okey. Okey. Baru dengar suara. Dia cakap. Oh, okey. Ya, Ada okey. tahap Macam tu. boleh cakap? Boleh cuba cakap? Boleh? Boleh. Ni baru Yusof. Tadi Yusof Aslam. Sebelum kita start interview, kita sempat sembang sikit dengan Yusof. Dia ada bagi tahu dia pernah demam 7 hari sebab dia banyak bercakap. Betul ke? Betul ke? Betul? Betul. Sebab sakit tekak kan? Sebab apa? Cakap. Sebab apa? Sebab tak tahan tekak. Tak tahan tekak. Oh, sakit. Sakit tekak kan? Sakit sebab? Sebab banyak cakap. Elektrik tak boleh buat you dari ni. Atau you api tu lagi. So, maksudnya ada 2. Dalam banyak-banyak cakap tu, Yusof cakap apa je? Apa yang selalu? Apa yang Yusof cakap? Saya cakap pasal gajah. Gajah? Okey. Okey, cerita sikit pasal gajah. Apa yang menarik pasal gajah? Gajah ada. Halimah tengah lawan dengan gajah. Okey, harimau lawan gajah. Okey. Okey. Lagi? Gajah tengah makan daun. Gajah tengah makan daun. Okey. Okey. Lepas tu gajah terkucur ada harimau dengan singa. Okey. Lepas tu bulu lawan tu ya main. Harus lepas main tidur. Macam tu je? Habis? Makan, main, tidur. Sama macam Macam hidup Yusof je. Yusof lah. Macam Yusof je. Itu macam kehidupan Yusof. Bangun, makan, Tidur. main. Lepas tu kencing. Kencing. Oh, kencing dulu, baru tidur. Okey. Betul. Ini memang kelakar sebab ramai cakap Yusof ni dia peta bercakap kan. Ya. Kadang-kadang dia jawab pun macam orang dewasa yang random. tengah bercerita, random. Random. So, Kencing. Yelah. macam mana mesti terhibur kalau borak dengan Yusof kat rumah. Kadang-kadang soalan tu kita dia pernah tanya saya satu soalan. Okey.
traffic light lampu merah, hijau, kuning. Kita tahu fungsi dia. Betul. Mula-mula yang tu kan. Tapi kita tak tahu betapa deepnya dia berfikir tu. Kenapa lampu merah dekat atas? Kenapa bukan dekat bawah? So kita macam, oh soalan dia sampai ke situ. Yeah. Ataupun dia tanya dari mana air tu muncul? Kenapa ada air kat rumah? Wow. Macam mana boleh jadi sungai? Soalan-soalan yang betul-betul mendalam lah macam tu. Soalan-soalan dia tu. Wah, dia memang mencabar you Mencabar. untuk mencari jawapan. Kenapa cicak melekat dekat dinding? Soalan dia tu untuk umur 4 tahun, saya rasa kalau dah besar mungkin kita rasa normal lah soalan tu. Tapi untuk anak-anak yang berusia 4 tahun ni, saya rasa macam terlalu mendalam lah dia fikir. Right. Sangat menarik. Sangat menarik. Dia macam dia dah tahu sesuatu sebelum kita. Betul, dia terlalu observe. Yeah. Dia observe, dia nak faham dan dia observe betul-betul benda tu. Macam tu lah. Bagus. Did you realise that Yusof ni dari awal yang dia macam lain daripada budak yang lain, dari segi bercakap ataupun fikir? Sebab Yusuf ni start bercakap umur 1 tahun lebih. Tapi masa tu pelak-pelak biasalah, 1 tahun lebih. Dan makin lama bila kita, sebenarnya kita, kalau nak anak bertanya, bercakap, kita kena letakkan minat dekat anak tu. Maksudnya bila dia tanya sesuatu soalan tu, bukan sahaja kita jawab. Tapi kadang-kadang kita kena tanya soalan balik supaya benda tu menjadi panjang. Dan faham tak? Maksudnya kalau dia tanya satu benda, contoh, Yusuf rasa kenapa? Bila dia tanya kita soalan, kita kena jawab, Yusuf rasa kenapa? Kita kena tengok betapa, di mana tahap kefahaman dia sebenarnya. Sebelum kita explain apa-apa lah macam tu. So kalau kita bagi dia tanya satu soalan dan kita jawab satu soalan, dia macam mati dekat situ je kan. Otak dia pun tak bersambung-sambung lagi. Macam tu je lah. Dan saya nampak makin lama, itulah dia suka dengar kita berborak, bercakap. Dia sendiri suka tanya soalan macam tu. That's good. That's good. Dia umpama macam everything a parent will hope for in a child. Betul. Saya rasa macam itulah. Ya. Lampu merah tak atas, lampu kuning tak bawah, lampu hijau tak bawah. Okey, apa fungsi lampu warna merah? Berhenti. Lampu kuning? Elok-elok. Hati-hati. Hati-hati. Lampu hijau? Jalan. Okey, kita nak tanya, untuk dapatkan seorang cahaya mata yang bijak macam ni, in a way, like at age 4, agak rare. Ada ke cara didikan yang special, pemakanan or rutin dekat rumah, maybe dia membantu perkembangan Yusof untuk lebih cepat, in that sense? Okay, kalau ikutkan, kita tak ada special treatment atau apa-apa yang special lah untuk Yusof. Cuma sebab dia pun anak pertama, so kami suami isteri pun masih belajar cara nak didikan anak yang betul lah. So apa yang kita buat, sebab saya dengan suami pun kita masing-masing bekerja, kita ada kekangan masa dengan anak. So setiap masa yang ada tu, kita rasa itu adalah quality time untuk family. So kita akan berbual, tanya pendapat, waktu makan, selalunya dalam kereta lah, kebanyakannya dalam kereta. Sementara nak sampai ke satu-satu destinasi tu, kita akan berbual lah dengan dia. Sebenarnya saya banyak berbual dengan ayah, dengan baba dia, memang selalu berbual, tanya soalan. So saya rasa itu salah satu faktor lah. Dan kami berbual tu cara dewasa. Kita tak berbual ataupun berbual macam dengan kanak-kanak. Maksudnya kita nak, kalau dia faham benda tu, macam logik, macam tu. Kita tak nak cerita-cerita dongeng yang macam tu. Macam tu je lah. So I guess untuk memastikan anak kita lebih yakin bercakap dan belajar bercakap, is berbual dengan mereka secara normal. Betul, secara macam normal. Orang dewasa. Betul. So at least kalau dia jumpa orang yang lebih tua daripada dia tahu nak berbual macam mana, macam tu. Kita tak treat dia macam kanak-kanak. Ada time kita boleh treat dia sebagai kanak-kanak, tapi untuk berbual dan berinteraksi, saya rasa lebih bagus cakap dengan dia dengan cara yang dewasa lah, lebih untuk dia faham. Menarik. So dekat rumah, Yusof, sini. Jom kita sambung tanya soalan pasal Yusof pula. Yusof. Aku nak tanya Yusof. Nak tanya kat rumah pula. Tanya kat Yusof. Cepat, aku nak tanya soalan. Tadi Yusof cakap pernah demam 7 hari sebab banyak bercakap. Sebab saya banyak cakap, pasal saya tak minum air. Kurang minum air, lepas minum air, tadi tu
tekak. Sakit tekak sebab kurang minum air kan? So kat rumah Yusof banyak bercakap juga ke ataupun bila mami keluarkan kamera baru suka bercakap? Duduk. Suka je lah bercakap Suka je bila-bila. cakap. Bila-bila kan? Betul? Confused lah. Dia confused pula kan. Sorry, soalan saya susah sikit Susah kan nak faham? Kita tanya soalan yang senang sikit. Okay, you duduk kat atas, jom. Okay. Bila Yusof tengok TV, Yusof suka tengok apa kat TV? Cerita apa? Itu Ultraman 3. Ultraman 3. Dia punya aksi macam mana? Ultraman punya aksi. Apa yang you paling suka pasal Ultraman? Lawan. You suka tengok lawan gaduh-gaduh. Kuat tak Ultraman tu? Ultraman tu kalah tapi menang. Kalah tapi menang. Apa dia? Ultraman tu kalah tapi menang. Oh, Siapa yang kalah? Raksasa. 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 Siapa yang menang? Ultraman. Ultraman. Tapi masalah saya tu menusuk. 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 Dinosaur. Oh, raksasa dinosaur. oh raksasa tu dinosaur. Besar ke? Besar macam mana? Macam mana besar dia? Tapi Ultraman rasa ya ada pakai ada sayap tu. Ada sayap. Yang Boleh rumah terbang? saya tu. Saya punya tu. Awak punya? Besar lah. Dekat rumah tu. Okay. Jauh. Jauh. Oh, Dia ada nakal ke buat kat sekolah? Teacher dia report. Ada. Murid boleh memahami adab makan dengan baik. Terus Otak adik dah lah tak ada. Otak dia tak ada. Dah hilang lah. so Yusof? you tahu tak ni apa Yusof? Ni apa? Ini tengok pasir tu jatuh kan. So ini adalah untuk kira masa. Tengok berapa masa tengah berlalu. Kan sekarang kita ada jam tengok ni kan, ada masa kan. Tapi zaman dulu kita tak ada jam. Dia nak kira masa macam mana? Dia kira guna pasir. Macam ni. Ini yang besar, maksudnya dia banyaklah mungkin dalam 10 minit. Ini mungkin dalam 5 minit sebab dia kecil. Pasir dia kurang. Yang mana lebih laju? Mana lagi laju habis? Yang Kecil ke yang kecil ke besar? besar? Besar. Yang mana lagi cepat habis? Besar. Besar tu mestilah lama. Betul tak? Cuba tengok betul-betul. Mana lagi laju? Ni bayi dah banyak. Oh, okey. Sebab dia mula dulu. Betul, sebab dia mula dulu. Okey, kita akan tengok. Yusof cakap ini akan habis dulu kan? Abang cakap ini akan habis dulu. Nanti kita tengok yang mana habis dulu. Okey? Faham? Okey, dia perhati je. Dia tengok perhati. ni. Bagus. Tengok, ia ke sempat. Ida, Tengok saya nak yang tanya. habis lah. You sebagai seorang nurse, do you think disebabkan kerjaya Ida sebagai seorang nurse, ia membantu untuk mendidik Yusof dengan cara yang lebih baik? Dia bagi saya dia tak ada istilah cara yang lebih baik lah. Sebab setiap parents tu dia ada cara yang masing-masing. Okey. Sebenarnya kita kena didik anak kita ikut perwatakan dia macam mana. Dan itu saya belajarlah. Kita ada dapat reference daripada mana kan. So kalau cara anak tu A, so kita kena buat cara A. Kita tak boleh nak bentuk anak kita ikut anak orang lain. Yang tu kita tak boleh. Kalau kita rasa anak kita tahap anak kita sampai paras 5 je, so kita kena buat pada paras 5. Kita tak boleh expect anak kita untuk lebih. Macam tu. Maksudnya kita tak boleh tiru cara orang lain. Kita boleh adore cara orang lain didik anak, tapi kita kena tengok anak kita macam mana. Betul. Kita tak boleh buat orang sama macam kita. Perangai anak masing-masing kan? Masing-masing, betul. Tahap pembesaran dia pun tak sama untuk setiap anak-anak. So saya rasa macam tu lah. Tak ada siapa yang lebih baik lah. Semua ibu nak yang terbaik untuk anak dia. That's true. So the tip is untuk ikut
cara anak macam mana? Pewatakan anak. Pewatakan anak tu macam mana, dan pembawakan kita suami isteri, sebab anak tu cerminan ibu ayah. So macam mana yang kita didik dia, yang itu yang kita dapat lah. Betul. Macam tu. Betul. That's beautiful. Cawan. Awet. Cawan ni apa? Piuk laci. Jadi cawan lebih kecil dari periuk nasi. Periuk nasi ni warna apa? Warna merah. Merah. Okey, pandai. Good job. Buat piuk laci tu untuk baca-baca. Okey, masuk. Saya sangat bangga jugalah yang parents generasi ni like you guys memahami benda tu. You know, saya rasa kadang-kadang terus terang banyak couple kat luar dia menggunakan anak sebagai satu benda untuk menutup kesilapan mereka ataupun you know, contoh kalau kita gaduh as a husband and wife kan, kita tak nak Patutnya kita saya tak nak nak face pilih benda tu. yang ni lah. Saya nak pilih yang ni. Macam mana ni Yusof? Sekarang yang kecil tu macam lagi dia cepat dah je. risau dah yang kecil tu nak menang. Yang kecil tu abang betul ni. Ha. So kalau abang betul, abang kena makan habis makan Mami Monster Yusof lah. Dia cakap alamak, kenapa ini habis dulu? Sorry, Okay. I was saying, I think a lot of parents menggunakan anak untuk menutup kesilapan mereka. You know, like benda yang mereka tak nak hadapi sesama, dia menggunakan anak sebagai untuk cover dia, you know what I mean? Untuk meletakkan anak tu untuk menutupi kesilapan diri sendiri tu Betul. adalah yang saya rasa benda tu tak bagus lah untuk Ya. pembesaran anak-anak. Ya. So memang masa kecil kita nampak benda tu normal, tapi makin besar sebenarnya anak-anak ni faham apa Betul. yang berlaku. Walaupun kita tengok macam ni, dia mendengar, dia melihat. Jadi dia kadang-kadang anak ni dia simpan sesuatu dalam hati. Kalau ikut pada video yang sebelum ni, walaupun saya rasa normal je untuk parents pergi kerja, balik kerja, so macam tu, tapi sebenarnya anak-anak tu faham apa yang berlaku di sekeliling dia. So saya rasa perbuatan tu sangat tak bagus lah untuk pembesaran anak-anak lah. So kalau kita ada masalah sebenarnya, pertama sekali apa yang berlaku dekat anak, salah tu adalah pada ibu dululah. Ibu ayah dululah, sebab kita yang membentuk anak-anak. Anak-anak ni dia tak faham. Ibaratkan putih kita yang mencorakkan dia untuk dia besar. Tapi kalau blame tu kita letak pada anak-anak, itu satu benda yang saya rasa sangat tidak patut lah. Sebab kita yang membawa anak-anak tu ke mana. I agree. Baba marah tengah hari. Baba marah tengah hari. Baba marah. Baba marah. Ayah baba marah. Ayah baba marah. Kenapa baba marah? Sebab tak dengar cakap kan? Okay, kat rumah, siapa paling garang kat rumah? Siapa tu? Baba. Baba. Baba paling garang. Baba selalu tegur marah pasal apa? Sebab tak dengar cakap. So kalau Yusof tak nak Baba marah, Yusof kena? Dengar cakap. Bagus. Kalau ibu penat, dia balik kerja kan, dia penat, Yusof buat apa? Urut. Urut? Ya. Ya. Macam mana Yusof Macam mana urut? urut? Cuba tunjuk. Boleh tunjuk? Ui. Wah, mak mana Yusof belajar untuk urut? Saya belajar sendiri. Belajar sendiri. Kalau urut tu berapa lama? Sekejap je? 10 minit. Wah, really? Betul? Betul 10 minit? Tak tipu? Tak? Apa antara perangai Yusof yang mungkin orang kat luar tak tahu, yang tak nampak lah lagi dari social media ke, you know? Perangai Yang you rasa mungkin sesuai untuk share dengan kita. Yusof ni dia sebenarnya kalau tengok dari video ni dia macam malu-malu sikit, tapi kalau jumpa kat luar dia memang sangat mesra. Okay. Dia mudah mesra. Jumpa sekejap dan dia dah boleh dengan orang tu. Boleh Right. berbual, boleh. Kadang-kadang dia tak perasan pun mami dengan baba dekat mana. Dia boleh je ikut. Yang tu yang bahayanya. Sebab kadang-kadang dia boleh je ikut random guys. Boleh pergi mana-mana. Okay, jom Yusof kita pergi. Dia boleh ikut. Yang tu yang bahayanya Yusof. Sebab Faham. dia peramah. Right, dia peramah. Mudah percaya kat orang. Dia rasa macam kalau orang tu baik lah. Orang tu walaupun dengan pandangan yang pertama, sebab budak-budak dia tak ada negatif punya vibe kan. Semua positif je. So kalau orang tu baik dengan dia, dan
Dan dia pun Dia ingatkan boleh. benda tu okey lah. Baiklah orang tu. Macam tu lah. It's true. Itu bahaya sikit. But it's okay. Dia baru 4 years old Yes, dia tak tahu lagi bahaya tu apa. Betul. I So, think kena keep cakap dengan dia lah. betul. Baba marah saja ke? Takkan. Apa yang adik cakap? Adik takkan. Ni tonton. So, apa antara plan you sebagai seorang ibu untuk mendidik dia, untuk prepare dia untuk the negative side of the world? You know, because now we are teaching him a lot of positive things, right? Betul. Kita pun kena prepare dia untuk kalau orang luar nak buat jahat kat kita, kita nak buat macam mana? You know, like, how do you plan to do that? Sebenarnya saya dan baba dia banyak sebenarnya kami banyak bermain emosi lah. Kalau tengok pada ada video Yusof di TikTok tu, dia nampak dia defending diri dia. Ada satu video tu yang dia marah baba dia. Sebenarnya masa tu baba dia saja je nak menyakat. Sebab kita kena ajar anak kita untuk protect diri dia sendiri. Kalau dia rasa itu tak salah dan dia ada maksudnya dia ada cara untuk dia outcome benda tu. Maksudnya dia boleh protect diri dia sendiri sebab tak setiap masa kita akan ada dengan dia. Right. Semakin besar anak kita kena kuat diri dia sendiri. Maknanya bergantung kepada diri dia Dan sendiri. untuk percaya apa yang dia fikir tu betul. Betul. So kalau dia baba dia lah selalu menyakat dan dia akan marah lah kalau benda tu dia rasa benda tu tak betul, dia kena belajar untuk defend diri dia sendiri. Okay. Macam tu je lah yang kita boleh buat lah sebab anak ni dia membesar di bawah mata kan. That's cool, man. That's cool. Kalau adik tu sebab saya. Banyakkan adik. Lepas tu boleh mainan. Kat rumah you ada remote control kah? Ada? Ada. Warna apa? Warna hitam. Warna hitam. Laju tak Laju kereta tu? Selalu main kat mana? main tak luar. Main tak luar. Tak rumah. Nice. Yusof suka kereta ke tak suka kereta? Suka kereta kecil dengan kereta besar. Semua pun suka. Semua aku suka. Suka mainan je. Mainan, asalkan mainan suka. Mainan suka. HP suka. Game suka. Apa lagi suka? Main. Main je lah. Semua suka. Semua Semua suka. Okay, kita cakap pasal makanan. Makanan paling Yusof suka. Makan sendul. Cendol. Cendol kat tepi jalan kita makan cendol. Saya lepas balik solat, saya makan sendul. Lepas solat you makan cendol. Balik sekolah. Oh, sekolah. Okay. Sudah betul. Sedap Sedap betul. I know. Dia makan kacang merah pun dia makan. Yang tu dia tak makan. Dia biasanya dia akan datang nak cendol satu, tak nak kacang. Okay. Dia akan order. Macam mana order? Nak jeli, lepas tu dengan air batu. Air batu. Cakap saya nak cendol satu. Saya nak sendul satu, tapi satu. Tapi tak nak apa? Tak nak kacang. Tapi tak nak kacang. You tak suka kacang ke? Suka, tak sedap kacang. Kenapa? Sebab kacang tak sedap. Ya ke? Abang makan okey je? Saya tak suka makan kacang. Tapi suka cendol dengan ais batu je. Kacang tu macam cicak. Ya ke? Ya, Taklah. rasa dia macam cicak Abang ke? makan cicak ke? Yusof pernah makan cicak? Tak. Saya tak makan cicak. Tak makan cicak? Oh. Macam pernah rasa cicak je. Kalau abang ada satu cicak untuk bagi Yusof cuba makan sekarang, nak try tak? Tak nak. Tak nak? Geli. Mami saya guli. Mami saya Tak makan pun. makan. Saya pun tak makan cicak. Okay. Kalau tak nak makan kacang, jangan makan cicak.
Faham? Macam ni, kalau nak tahu rasa cicak macam mana, makan kacang. Betul. Betul tak? Betul. Sebab Dalam kacang tu ada cicak. Dalam kacang tu ada cicak. You nampak ke? Nampak? Kecil je. Oh, nampak kecil kat situ. So, jangan makan. Jangan makan. Mami pun nak makan. okey, baik. Mami pun jangan makan. Mami pun jangan makan. Kalau makan jadi apa? Jadi hantu. Hantu pocong. Hantu pocong. Menakutkan. Takut kan? Hantu pocong banyak. You... Hantu pocong raksasa. Oh, pocong jenis raksasa pun ada. Macam ni. Tinggi sekali. Lagi tinggi. Dia akan lobohkan bangunan. Oh, bahaya tu. Bahaya. So jangan makan kacang. Jangan. Bagi tahu semua orang jangan makan kacang. Cakap kan? Bagi tahu semua orang, jangan makan kacang tau. Cakap. Jangan makan kacang tau. Rasa macam cicak cakap. Rasa macam cicak. Geli. Geli. Macam rasa sili pun ada cicak. Baba pun dah makan cicak tu dah. Tahu tak, dia pun ada sili. Oh. Silinya banyak ada cicak. Kacang pun banyak ada cicak. Bahaya. Habisnya jangan makan. Nanti dah ada hantu. Oh. Kacang jangan makan, cili jangan makan. Nanti jadi hantu. Okey. Saya pegang tu Thank you, Yusof. Saya ambil pesanan tu. Kayak kacang main-main tu. Main-main. Main je. Saya main-main je. Main-main je kan? Saya gurau-gurau je. Gurau-gurau, high five. Gurau-gurau. Yeah. Okey je nak makan kacang kan. Sedap je. Tapi rasanya sangat tak sedap. Rasanya sangat tak sedap. Betul. Saya tak suka makan kacang. Saya je suka makan kacang. Siapa lagi tak suka? Mami pun tak makan kacang? Makan. Saya je tak makan. Okay. Saya je tak makan. Orang besar makan, orang kecil tak makan. Orang besar je makan. Ada ibu, ada anak. Dalam kereta api tu. Lepas tu dia terlanggar. You pergi kat luar. Lepas tu you stopkan. Ada bas. Oh yeah, we just want to talk about the video viral again. Apa sebenarnya the reason buat you sebab juga also? Sebenarnya kalau ikutkan kebanyakannya kalau kita tengok sekarang ni anak yang selalu minta maaf dengan ibu. Kan? Tapi kita jarang tengok parents yang minta maaf dengan anak. So kita kena ubah benda tu. Kita kena ubah. Tak salah untuk sorry. It's okay. Tak salah untuk parents minta maaf dengan ibu. Sorry. Tak salah untuk ibu atau ayah minta maaf pada anak-anak. Sebab kita sendiri, kita pun ada salah. Kita ada salah kita dan anak pun ada salah. Kalau kita boleh ajar anak untuk minta maaf kalau dia buat salah, why not kita sebagai ibu bapa tunjukkan contoh tu dulu pada anak-anak. Tak salah kalau kita buat salah untuk kita minta maaf. Betul. So, actually video tu buat saya sebab saya ni banyak hutang masa dengan Yusof selama 4 tahun. Untuk mana-mana je lah, untuk ibu ayah yang bekerja ni memang biasanya hutang masa lah dengan anak-anak. So macam tu lah. Interesting. Kita rasa sedih. I understand. Saya rasa saya nak cakap saya rasa apa yang you buat sekarang is good for Yusof, untuk bagi dia tengok and memahami situasi ibu bapa juga. Sebab kadang-kadang saya terus terang saya pun rasa saya harap yang saya boleh nampak ataupun dengar pada ibu bapa saya sendiri yang dia minta maaf kat kita pula. Betul. Sebab kita membesar dalam keluarga yang ibu bapa selalu betul. Walaupun mereka tak betul, right? Betul. So, saya setuju benda tu lah. Sebab kebanyakan sekarang yang kita tengok sebab sekarang kita dah ada media sosial. yeah. Kalau kita tengok komen-komen pun, kalau ada video-video ke akan ada komen
mak saya tak pernah pun minta maaf dengan saya kan. So why not kita change benda tu? Tak salah sebenarnya, tak salah. Sebab ibu bapa ni kadang-kadang dia ada ego dia sendiri. Dia rasa dia betul. Semua yang dia buat dia rasa sebab dia parents. So dia boleh buat apa-apa dekat anak. Tapi why not kita ubah benda tu untuk, sebenarnya ramai je anak-anak yang harapkan benda tu. Kadang-kadang ibu bapa tu mengakui kesilapan dia orang sendiri. Right. So yang tu kita cubalah terapkan dekat, saya cuba terapkan dekat Yusof supaya one day kalau dia ada masalah apa-apa atau ada benda dia nak share, dia akan cari parents, bukan cari orang lain. Betul. Sebab dia rasa tempat tu paling selamat untuk dia cakap. Betul. Sebab kebanyakan parent dia rasa macam you lah salah kan. So anak ni bila kita buat macam tu, dia akan cari orang lain yang lebih comfort untuk dia bercerita, untuk dia cakap. So bila kita sebenarnya kita sendiri yang salah sebab kita menjauhkan diri kita pada anak-anak. Betul. Dia So tak untuk beri ruang tu dia. Yes, so kita yang kena build benda tu untuk anak-anak rasa selamat. Bila cerita dengan parents, so dia dapat solution. Dia rasa selamat, dia dapat cerita. Macam itulah. Saya rasa itu yang saya rasa lah. It's true. It's true. I think you're at a good step. You're at a good step. You're going in the right path, and I think it's a good thing to do. Yeah. Awesome. Sini. Duduk sini. You okay, Yusof? Okay Sikit lagi nak habis. Based on the video that you post, kita pun ada baca komen dekat bawah tu semua. Ada ibu sini yang cakap mereka ada pasangan yang inginkan anak. Ada tu pula anak autism also got and everything. What do you, how would you want to respond to this kind of comments online? Okay. Selain komen-komen cakap Yusof comel, Yusof beta, ada beberapa komen yang saya rasa tersentuh di hati lah. Ibu-ibu yang cakap, komen-komen ibu-ibu yang doakan saya TTC 8 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Doakan saya, anak saya masih tak boleh bercakap. So, saya rasa itu sangat terkesan lah dekat hati. Sebab Yusof ni pun sebenarnya anak TTC saya dan suami. Okay. Saya mengandungkan Yusof masa usia perkahwinan kami 5 tahun. Dan Yusof lahir pada usia perkahwinan 6 tahun. So, kita sangat-sangat faham perasaan ibu-ibu yang TTC, tak dapat anak lagi. Ataupun parents yang ada anak tapi tak mampu nak bercakap. So, yelah, itu antara komen-komen yang saya macam kadang-kadang nak balas tu pun kita tak terbalas dengan ayat. Kita tak ada ayat yang macam lebih bagus untuk comfortkan parents tu. Cuma apa yang saya buat sekarang, saya boleh share kenangan kami suami isteri bersama Yusof dekat dalam tu supaya ibu-ibu yang tak ada anak ni boleh share macam mana rasanya perasaan tu. Macam tu je lah. Sorry. It's okay. Sebab saya faham sangat perasaan nak menunggu sebab tahun ke tahun kita tunggu bila kita nak ada anak kan. So saya rasa kebanyakan parents yang TTC pun macam jugalah. Yeah, and I think it's very helpful untuk you kongsi you punya perjalanan juga dengan orang lain kat online supaya mereka pun boleh dapatkan inspirasi ataupun semangat lah sedikit sebanyak daripada konten-konten yang diorang tengok daripada you. Yeah, you want a tissue? Yes. Okay, okay. Terima kasih. Kenapa Mami pergi channel? Doktor. Jumpa doktor. Kenapa Mami nak jumpa doktor? Jalan. Bye, Dek. I love you. Because now you expose dia kat online and everything and like ramai akan kenal dia and like obviously mungkin orang akan repost pasal video tu semua everything. Kadang-kadang I don't know, maybe do you think about limiting the content because untuk jaga dia punya keselamatan pula, sebab kalau tak nanti kat luar you know. So far sebab dia masih kecil dan duduk dengan masih di dalam pemantauan kami, saya rasa should be okay lah. Tapi ada limit jugalah sebab sekolah pun orang dah tahu, saya rasa ni ada orang yang dah tahu. So
biasanya kita akan pesan dekat teacher jugalah untuk ni. Tapi sekolah tu alhamdulillah selamat. Kalau parents tak ambil memang dia tak bagi. Cuma bila bawa keluar kita lebih berhati-hatilah. Tapi so far setakat ni tak ada. Cuma mungkin bila dia dah truly betul-betul masuk sekolah, saya rasa benda tu memang kena limitkan lah. Sebab kita tak boleh terlalu expose dia dekat mana-mana. Right. Sebab kita orang luar kita tak tahu kan. Orang pemerhati kita tak tahu. Exactly. So sebenarnya video tu pun saya buat untuk sebagai kenangan kami suami isteri je. Dan bila Yusof besar, at least dia boleh tengok kenangan dia masa kecil tu. Momen-momen tu kita tak boleh ulang. Betul. So macam tu je. Sebagai seorang parents, macam mana Ida rasa you nak pastikan Yusof masih boleh enjoy zaman sebagai kanak-kanak as a kid? Walaupun sekarang dia makin dikenali, if he goes to school pun orang kenal dia. How do you happy sangat tu dia. Dia gelak sampai dia batuk tau. Yeah. How do you ensure him, to be, I guess, also have his childhood supaya dia tak, Sebenarnya keputusan kami untuk hantar dia ke sekolah tu pun salah satu sebab lah. Sebab dia anak seorang. So bila dia pergi sekolah tu, dia ada zaman dia. Dia masih seronok lagi berkawan dengan ada aktiviti dekat sekolah. Dan kita akan ambil masa lah untuk bawa dia pergi indoor punya playground macam tu. Dan sebenarnya Yusof masih jalani kehidupan dia sebagai kanak-kanak tu. Cuma cara dia bercakap je nampak macam dewasa. Tapi perwatakan, cara dia membesar semua masih lagi kanak-kanak. Masih lagi di usia dia. Okay, that's good. That's good. Tapi juga satu Allah, Malala satu Allah kita. Nyanyi boleh? Boleh nyanyi? Satu lagu untuk Uncle nak dengar boleh? Lagu ibu boleh? Lagu ibu boleh? Okey. Kaulah ibuku, cinta kasihku, cinta kasihku takkan berhenti. Kaulah matahari yang selalu bersinar, sinar di buku hari. Yeah. Boleh. Thank you, Yusof. Thank you. Bila kita cakap pasal anak ni, is a very sensitive thing and mudah sebab lah, right? Apa sebenarnya harapan seorang ibu bila you tengok Yusof? Harapan saya, semua orang ada harapan yang besar lah untuk anak-anak membesar. As long dia boleh bawa diri, dia disenangi oleh semua orang, saya rasa itu dah satu pencapaian yang besar untuk kami suami isteri lah. Sebab bukan senang nak letakkan kita di sesuatu tempat. Untuk orang terima kita. So saya rasa as long as orang boleh terima dia dengan perwatakan dia boleh bawa diri di masa akan datang, sebab saya dengan suami takkan selalu ada dengan dia. Betul. So saya rasa itu je harapan. Saya tak boleh expect macam Yusof akan jadi macam ni, Yusof akan jadi orang yang macam ni. So sebagai ibu saya rasa untuk dia berdiri di atas kaki sendiri, pandai bawa diri tu, saya rasa itu satu pencapaian yang besar juga untuk saya. Suami. Saya doakan yang terbaik untuk anda semua, InsyaAllah, untuk keluarga. Yeah. Alright. Mungkin last kali apa Mami dan Yusof nak cakap dekat semua peminat kat luar sana yang selalu tengok video Yusof dekat online. Mungkin nak bagi ucapan sikit. Boleh? Mami nak ucapkan terima kasih sebab support video-video Yusof, tengok video-video Yusof, komen, dan terutama sekali Mami nak ucapkan untuk video yang viral ni, Mami nak ucapkan terima kasih dekat Teacher Bir Ali sebab rakamkan momen Mami dengan Yusof dan jadi viral macam ni, dan orang-orang sekeliling Mami yang terima Yusof seadanya Yusof, yang terima Yusof yang macam ni, layan dan doa yang baik-baik tu, sama Mami sangat bersyukur dengan doa-doa tu semua. Dan kadang-kadang Mami nak minta maaf jugalah kalau tak balas komen-komen sebab terlalu banyak, tapi Mami baca je satu-satu komen yang
orang-orang tengok dan komen lah. Mami doakan semoga semua ibu-ibu yang TTC, yang ada anak yang tak sihat ke apa, insya-Allah satu hari nanti Allah pemudahkan dan diterima doa-doa tersebut lah. Amin. So? Amin. Yusof, Yusof ada? Cakap boleh cakap dengan aunty-aunty boleh? bagi ni dekat kejap. uncle kejap. Cakap terima kasih Kejap semua. Terima kasih semua tengok video saya. Okey, boleh berdiri. Ni cakap kat Pandang kamera kat tu. kamera. Cakap terima kasih semua tengok video saya. Terima kasih semua tengok video saya. Saya sayang semua. Saya sayang semua. Love. Yeah. Alright. Thank you so much Mbak Sudi bersama Okay, kami dekat terima Motif kasih. Trending. I appreciate it. Okay, Thank you. Thank you ya Yusof. Bye Yusof. Thank you. High five. Oh, thank you so much. Okay. Thank you sebab datang, sebab sudi bersama dengan kami and sharing your story. I Terima appreciate kasih it. juga sebab Gempak Musa Antek jemput kami satu family datang ke studio untuk buat rakaman ni lah. Our Thank you so pleasure. much. Our pleasure. Our pleasure. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih. Bye. Okay, bye-bye. Bye-bye Yusuf. Bye-bye. Bye-bye.